Assalamualaikum dan juga hai. Untuk video kali ni saya nak share macam mana cara kita nak improve audio quality kita, especially bila kita buat content tak menggunakan proper mic. So mungkin ada bunyi gema, mungkin ada bunyi noise yang terlalu banyak, suara kita tak jelas kan. So kita nak improve audio quality kita, tapi still saya nak bagi tahu ada limitation lah. Sebab sekarang ni saya nak tunjuk ni kita nak gunakan CapCut PC tau. So CapCut PC dia bukanlah satu software yang khas untuk edit audio. So ada banyak limitation. So dekat sini kena ingat juga bila kita record tu, kalau audio kita dah terlalu teruk pada peringkat awal masa proses recording tu, susah juga kita nak touch up. So apa yang saya nak share ni sekadar macam sedikit sebanyak membantu untuk improve. Okay, yang ni kena ingat. Sebab itulah nak tak nak, kita sebenarnya kita still memerlukan device-device yang proper. Contohnya wireless mic lah, senang nak dapat sekarang ni kan. Tapi sekarang kita nak touch up sikit je. Dan kalau tuan-tuan nak tahu kenapa saya share cara untuk improve audio guna CapCut PC instead of proper software audio, disebabkan soalan ni datang daripada peserta kelas CapCut saya lah. Dia tanya macam ni, sorry Sifu, nak tanya pasal mic, macam mana nak buat suara mic tu padat je, tak ada bunyi gema macam dalam bilik kosong. Harap ada yang faham soalan. Okay, so dia nak suara tu bunyi padat, kurang gema. So gema ni satu masalah sebenarnya. So tak apa, kita boleh try. Okay, so yang pertama sekali, untuk saya record suara saya menggunakan mic smartphone, mic iPhone ni, saya letak dekat sini tau. Okay, saya letak dekat sini. Then now kita masuk dalam CapCut PC. Okay, so kita ada 3 layer audio kat sini. Yang ni kita abaikan je lah yang dekat atas kali ni, sebab ini adalah audio daripada mic ni. So macam tak adil lah nak compare kan. So kita ada layer kedua. Okay, yang ni, ini daripada iPhone tanpa sebarang edit. Dan dekat bawah ni, ini adalah yang saya dah edit. Cuba kita dengar dulu beza dia. So first kali, ini untuk audio raw tanpa edit. Hello, testing percubaan 1, 2, 3. Sekarang kita nak test untuk kita punya mic ni, beza antara kita pakai mic ni dan juga kita punya kalau kita just record menggunakan smartphone punya mic, nak tahu beza dia sekuat mana. So itu audio raw daripada iPhone. Actually dia punya noise agak obvious juga tau. So kalau tuan-puan nak dengar lebih jelas, saya cadangkan cuba untuk pakai headphone lah. Okay, ataupun kuatkan volume tu kalau nak dengar bunyi noise tu. Actually ada noise yang sangat-sangat obvious. So kita cuba tengok yang saya dah edit pula. Hello, testing percubaan 1, 2, 3. Sekarang kita nak test untuk kita punya mic ni, beza antara kita pakai mic ni dan juga kita punya kalau kita just record menggunakan smartphone punya mic, nak tahu beza dia sekuat mana. Okay, so itu adalah audio yang saya dah touch up menggunakan CapCut PC. So macam mana cara nak buat dia? Okay, cara nak buat dia, apa yang saya apply, pertama sekali saya copy dulu sebagai contoh, saya letak kat belakang ni. Okay, nak tunjuk proses dia balik. So yang pertama sekali, apa yang saya buat adalah dekat bahagian audio, saya pergi pada enhance voice. So kita tikkan pada enhance voice ni, dan secara default dia punya intensity adalah 75%. Tapi saya tak nak apply terlalu banyak, saya nak kurangkan, saya pilih pada 50% dekat sini. Okay, now next step, apa yang saya buat adalah kita pergi dekat voice changer. Okay, dekat sini. Dan kita boleh pilih beberapa filter yang mungkin boleh bagi output yang kita nak. Ada beberapa filter tau. Dan dia punya output mungkin akan berbeza tau. Sebab setiap orang dia ada frekuensi suara yang berbeza. Mungkin ada yang lebih bassy, ada yang lebih high frequency. So, tengok pada suara juga dan tengok pada intensity effect tu juga. Okay, untuk suara saya yang tadi, saya buat macam ni. Saya pakai voice crisper. Hello, testing percubaan 1, 2, 3. Sekarang kita nak test untuk kita punya mic ni, beza antara kita pakai mic ni dan juga kita. Okay, so sekarang dia punya audio bunyi lagi crisp. Lagi macam tajam, sharp. Dan dia punya strength kat bawah ni kita boleh adjust juga tau. Tapi saya biarkan 100%. Okay, tapi apa yang saya perasan, bila dia terlalu tajam, kalau ikutkan soalan daripada kita punya peserta kelas CapCut ni, dia nak ada bunyi macam padat sikit tau. So padat tu susah nak dapat tau, especially bila dia dah ada bergema macam tu. Tapi apa yang saya boleh suggest adalah mungkin kita nak tambah satu efek yang menambahkan low frequency, bass suara kita. So saya nak tambah satu lagi efek, tapi dalam CapCut PC kita cuma boleh apply satu voice filter je dalam satu masa. So dekat sini trik dia adalah kita compoundkan kita punya audio ni. Okay, so cara nak compound, boleh tekan alternate G dekat keyboard, combo kan jangan tekan alternate lepas tu tekan G, combokan dia alternate dan juga G, ataupun boleh je right click dekat sini. Okay, then kita pergi pada create compound clip. Okay, now kita boleh tambah satu lagi efek baru sebab basically ini dah jadi satu layer audio yang baru. Okay, so kita pergi pula pada super bass. Hello, testing percubaan 1, 2, 3. Sekarang kita nak test. Okay, but dia punya super bass tu terlalu bassy sampai macam rumbling tu kuat sangat tau. So apa yang saya buat sekarang ni, untuk strength dia saya kurangkan kepada 50%. Okay, 50. Alright, so sekarang cuba kita dengar beza. Saya tarik ni ke sini, ni ke sini.
Tarik ke belakang sikit. Okay. First kali, ini adalah audio raw. Hello, test percubaan 1, 2, 3. Sekarang kita nak test untuk kita punya mic ni. Beza antara kita pakai mic ni dan juga kita punya... Okay, itu untuk raw. Kita pergi pada yang dah edit. Hello, test percubaan 1, 2, 3. Sekarang kita nak test untuk kita punya mic ni. Beza antara kita pakai mic ni dan juga kita punya... kalau kita just record menggunakan smartphone punya mic. So itulah cara dia. So tuan puan boleh juga apply beberapa filter lain tau. Contohnya kita ada juga full voice, boleh try juga. Crystal clear boleh try juga. Then ada few lagi, cuba main-main. Cuba main-main tu sebab kita basically kita just boleh klik sekali dan kita boleh preview kita punya audio quality tu macam mana dia punya sound kan. So boleh pergi main-main, tapi apa yang saya guna untuk saya punya ni, yang pertama sekali saya gunakan voice crisper dan saya tambah pula dengan super bass bila kita dah compound kita punya clip tu. Dan super bass ni saya set kepada 50%. Itulah dia. Sedikit sebanyak mungkin boleh membantu untuk certain situation lah. Okay, saya still suggest the better option adalah cuba untuk shoot dalam keadaan yang proper lah. Okay, at least ada mic ataupun tak terlalu bergema tempat kita tu. Tapi kalau dah terpaksa nak buat macam mana kan, kita cubalah improve dengan cara macam ni. Okay, so kalau ada apa-apa soalan lagi nak tanya pasal editing CapCut PC, boleh cuba tanya. Kalau saya tahu, saya cuba share.